kalau dapat boleh tengok kat sini kan, ni semua adalah rekahan-rekahan daripada badai hari tu lah. Masa musim monsun hari tu. Kalau boleh nampak kat atas tu kan, dia kata dekat atas bumbung ni dulu, masa bulan 1 tu musim monsun, pasir pantai semua melekat kat atas. Sebab angin time tu dalam 45 kilo katanya kelajuan dia. Tulang sotong. Tu dia, Abang Rosdi dah ada. Assalamualaikum. Mana pasar? Di belakang ni. Ni pun macam ni pun toilet juga lah. Toilet bila ramai sangat pelawat atau pengunjung ke sini, boleh gunakan toilet kat sini. Ni pun ada orang buat kedai makan juga lah kat sini. Tapi mungkin tak buka lagi lah sebab tak ada pengunjung kan. Aku je dengan family aku je yang dekat campsite ni. Nak cakap pagi-pagi pun susah. Banyak tersasul. Mungkin lah waktu-waktu biasa, waktu-waktu yang ramai pengunjung kafe ni buka kot. Aku pun tak pasti. Tapi ni kafe lah. Kafe dekat Shedok Campsite. Sebelah ni ni kolam. Macam dia orang buat macam kolam kot ke semua jadi pun aku tak pasti. Tapi kat sini dia kata banyak ikan siakap. Maknanya pemancing-pemancing yang datang tu boleh kat sini pun boleh mancing lah. Ada ikan siakap katanya. Ni karok Shedok. Ada karok. Tu Abang Rosdi nak ke pekan dulu. Sekejap lagi baru kita orang nak ke pantai. Dia yang macam kolam macam ni, dia sepanjang chalet tau. Chalet semua sampai ke belakang. So ni air ni akan betul-betul berhadap dengan chalet korang. So boleh juga lah malam-malam tu kita pacak pancing tu kan. Balik je kat depan rumah. Balik je depan chalet tu. Ada ni yang besar-besar. Ada kuda. Aku dengar bunyi kuda pula. Belah sana tu. Belah sana ni, belah sebelah dengan campsite, Shedok Campsite ni, ada stable tempat kuda. Di sini ada reception dia. So pagi ni aku buat korang jalan-jalan lah di campsite Shedok ni. Kau nampak ada macam kepala kat situ. Biar awak kot, besar agak lah. So kita akan kita start daripada ni lah kot, daripada pintu masuk ke campsite. So aku akan buat pusing-pusing lah. Tu dia, biar awak sauk. Okey. Jalan masuk ke Shedok Beach Resort Campsite ni, melalui kiri kanan dia ada kebun kelapa sawit lah, ladang pokok kelapa sawit. So kita akan terus masuk dan sampai di sini lah. Inilah dia punya pintu masuk ke campsite. Yang ke arah depan, dia akan pergi ke stable kuda kat sana, ke depan tu. Dia sebelah kanan tu. Nampak macam biasa je kan. Tapi yang ada di dalam ni, itu yang special dia. Jom jalan-jalan. So sebelah kanan aku ni terletaknya kafe. Ada macam surau semua kat sebelah kanan ni. Tempat bekerja lah. So ini kolam yang kita boleh mancing lah. Boleh mancing ikan. Yang Abang Rosdi kata ada ikan
siakap yang peha-peha bas. Macam peha-peha bas, besar-besar bas. So yang pandai-pandai, yang pro mancing tu boleh try kat sini kot. So ni jalan tadi ke pintu untuk ke reception. Sorry lah, aku pagi-pagi memang ada bunyi-bunyi pelik-pelik sikit daripada hidung aku ni. Saya dah tua kan. So inilah ni, ni reception. Dari reception tu kalau parking kereta dekat sini, kita boleh naik TT ni ke sana, ke pantai, untuk area situ. Tapi untuk yang camper-camper yang bercamping di sebelah tempat aku tadi, kita akan terus ke sini dan akan belok ke sana, ke arah pantai lah. Ni pintu. Okay, belah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pintu chalet kat sini. Yang aku tak tahulah macam mana keadaan bilik dia pun semua kan. Nanti bolehlah korang pergi periksa sendirilah, check sendirilah dengan campsite owner, Cedok Beach Resort. Aku pun sebenarnya dapat tahu pasal campsite ni, aku type dalam ChatGPT. Aku gunakan ChatGPT. So aku tanyalah berkenaan dengan campsite yang ada di Rompin Pahang ataupun di Kuantan Pahang. Sebabnya esoknya ataupun hari ni aku akan hantar anak sulung aku ke Politeknik Muazzam balik. Jadinya sementara kita macam sambil menyelam minum air lah ibaratnya, nak hantar anak, so kita camping sekali. Sini ada bangunan tinggal lah, bangunan yang tak digunakan dah dekat area Cedok ni. Ni aku tak tahu pun ni apa mungkin ini motorhome ke, tak pastilah. So ini ni jalan dia, jalan ke area campsite. Tadi aku cakap berapa? 6 ke 7. Lebih daripada tu tadi lah. Bilik chalet kat sini. So yang berhadapan dengan campsite pun ada juga chalet. 1, 2, 3, 4. Mungkin 4 pintu daripada belakang lah, ataupun dia sebiji. Yang kolam yang untuk mancing tu sampai ke sini lah. Kalau boleh tengok kat sini kan, nampak boleh terus balik je pancing daripada pintu chalet. Gambar kat sini gelap sikit lah. Push. Apa itu? Bunyi besar. Ikan ke memerang naik bulu rumah aku. Seram pula aku. Tiba-tiba lalu ada bunyi kocakan air kan. Aku rasa di sini pun toilet lah ni. Tapi Abang Rosli cakap area sebelah kiri aku ni dia tutup lah. Maknanya dia akan layan area sini je. Area yang sana kereta aku kan. So layan area sini je. Sebabnya dia jaga seorang, dia cakap. Ni pun dah tandas juga, tapi tak pakai lah kot rasanya. So dia kata belah-belah area sini dia tak gunakan. Besar tak lah area campsite ni. Dengan ada 4 pintu chalet kat depan ni. Kat chalet kat depan ni ada 4 pintu. So dia tapak campsite je kat sini. Dia ada letak nama P1, P2, P3. Tapi bila korang nanti check dalam website dia ataupun Facebook dia akan bagi gambar port mana yang kita boleh ambil untuk tempahan booking lah. Ni Cedok campsite. Ini kalau dia buka ni pun ni boleh 3 jugalah. 3 tent boleh masuk lah, 3 tapak. So dari tapak aku dari tadi sini, dari
tempat ni tadi. So ni yang tapak pertama. Aku tak pastilah tapak pertama ke apa, tapi yang tempat aku tu P1. Tapak P1 sebelah dengan toilet. Ini kita boleh ni yang tapak yang pertama ni lah, daripada hujung ni. Plug point disediakan. Ada plug point 24 hours. Memang tak ada masalah. Tapi masalahnya pun aku semalam pun tak pakai pun kipas, sejuk. Angin kuat daripada pantai. Memang best. Ini ke tapak ni kita mungkin boleh letak dalam 2 tent lah kot daripada hujung ni. So setiap tapak kita ada plug point disediakan. Tu plug point. Ada juga lampu untuk malam. So tapak dekat sini tak adalah gelap, cerah. Memang cerah. Ada lampu-lampu yang disediakan. So setiap tapak campsite pula, setiap tapak yang ni, tapak camping ni disediakan juga dengan sinki setiap satu di tapak. So banyaklah kemudahan yang Abang Rosli sediakan dengan owner. Ada kursi untuk kita duduk untuk buat barbecue. Dah ada hammock yang disediakan dengan buai. Ni ini pun yang dah disediakan. So sini memang tak ada masalah lah. Memang plug point disediakan. So toilet yang berhampiran dengan aku ni, dia macam satu toilet yang untuk kita buang air besar. Dan okey, ni tandas lelaki. Aku tunjuk tandas lelaki. So ni keadaan tandas lelaki. 2 shower ni. Ada 2 shower dan 1 tempat terbenung. So bagi aku okey je. Bagi aku, padahal angin pula, air kuat, kita boleh mandi lah. Memang sedap. Memang angin kuat. Angin kuat pula, air kuat, pressure air kuat. So tak ada masalah nak mandi ke nak apa ke. Memang okey. Yang ni tandas lelaki dan ni tandas perempuan. Pun sama juga kedudukan dia. 1 tempat terbenung, 2 tempat shower. Sama juga lelaki dan perempuan. So ini aku punya kemah aku. Dan di sini ada 1 meja lah. Meja yang kita boleh ambil untuk buat kita punya tempat lepak. Ni aku punya sendiri punya hammock lah. Kita bawa hammock. Tapi kat sini pun situ pun dia dah pasang hammock yang sedia ada kat campsite lah. Tengok ni semua sepihan-sepihan daripada monsun tu, musim monsun hari tu. Okay. Yang di Cedok Campsite ni, kelebihan di Cedok Campsite ni, kita boleh mancing ikan, boleh mancing, menjaring, menjala, semua lah. Aktiviti laut lah yang boleh kita dapat rasa lah. Yang orang-orang yang noob macam aku ni, yang tak pernah buat benda-benda tu pun dapat rasa. Hasil daripada Abang Rosli punya ni lah, dia ajak aku buat semalam kan. Kita dapat lagi tu merasa ke tempat ni. So inilah kelebihan tempat ni. Dan satu lagi kelebihan, dekat depan tu kita boleh nampak sunrise dalam pukul 7 pagi tadi. Dan sunset tak apa nak nampak lah, sebab sunset berhana dia menutup. Jadi kita dapat view sunrise sebelah sini. Memang cantik lah. So dekat campsite ni disediakan plug point setiap tapak. Lepas tu check in check out tu Abang Rosli cakap kalau tak ada siapa-siapa kita boleh keluar petang tu pukul berapa pun tak kisahlah. Pagi pun boleh masuk dalam pukul berapa pun tak kisah. Sebab tak ada customer lain yang nak masuk. Macam tu lah, biasalah. Dan facility sini pun okey. Dan kat sini juga kalau kita nak sewa pondok ni pun boleh juga. Sewa pondok ni untuk piknik ke apa kan.
So ini Sri Abang Rosli. Bot tak pakai dah kan ya? Bot ni sadai lah bot ni. Oh. Oh, pergi pulau. Oh, boleh juga. Oh, itu kalau kita nak pergi mancing lah kot. Oh, kat sini boleh. Ada juga disediakan macam package nak mancing kot. Tadi sembangan bini Cik Abang Rosli tu, dia kata boleh buat tempahan awal kalau nak pergi ke apa tu pulau ke sana untuk mancing. Menarik tak?